Assalamualaikum. Alhamdulillah pagi ni dapat balik jogging macam biasa. The first one of the week, out of 2 atau 3 kali satu minggu. Alhamdulillah dapat 6 km. Saya ada dapat satu teks daripada kawan saya baru-baru ni. Baru teringat dia teks saya lah, sebab dia kata dia suka tengok, kadang-kadang dia nampak saya punya TikTok. Kata kau ni cerita-cerita macam kau dah tua sangat, kau nak mati, cerita pasal mati. Aduh. Okey, dia ingat saya lah, saya kenal dia lah. Okey, kita jarang jumpa. Zaman sekarang ni kita nak jumpa susah kan. So kita connected dengan social media jugalah kadang-kadang. Kita tahu khabar kawan-kawan kita pada social media. Kenapa saya kongsi tentang cara hidup 50-an, tentang bila apa kita nak bawa masa dah mati besok. Saya rasa kenalah kan, kenalah masanya, sebab saya pun dah 50-an. Dan 50-an ni secara logiknya mati tu mungkin hampir lah kan. Betul lah. Macam tu lah cerita dia. Bila dah 50-an ni, logiknya betul lah tu. 50-an mati tu dah makin hampir lah. Betul tak? Walaupun tak tahu bila, macam mana, kat mana. Itu je. Jadi saya rasa memanglah fikiran saya sekarang ni banyak fikir apa yang saya nak bawa bila saya mati nanti. Ya, betul lah tu. Apa bekalan saya nak mati nanti. Sebab dah 50-an. Logik lah kan? Betul lah tu. I don't see something benda yang pelik sangat pun. Sebab apa? Betul lah. Mati ni pasti. Cuma tak tahu bila lagi. Jadi kita, bila saya ingat mati ni, betul lah, saya tak dengar. Saya pernah dengar hadis ke ataupun firman Allah, tak ingat. Tapi memang dia kata antara orang yang paling bijak kat dunia ni ialah orang yang selalu ingat mati. Betul, saya rasa betul. Tak tahu kenapa. Bila saya selalu ingat mati, saya nak mati dalam keadaan husnul khotimah, insya-Allah. Okay, kita semua nak mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Jadi bila kita nak mati dalam keadaan husnul khotimah, kita pun tak tahu bila. Jadi kita, kalau boleh, seboleh-bolehnya, paling kurang pun nak elakkan berada di tempat-tempat yang tak baik. Kita tempat yang lara lah. Konsert ke kan, hiburan melampau ke kan. Kan. Tak kisahlah apa-apa perhimpunan, apa-apa perbuatan yang tak mendekatkan saya dengan Allah. Contoh macam-macam lah. You boleh fikir sendirilah. Okay, jadi saya cuba nak elakkan berada di tempat-tempat yang tak elok. Okay. Yang kedua, saya cuba elakkan supaya tidak membuat perkara-perkara yang tidak elok, yang berdosa, yang lara. Sebab apa? Takut mati di tempat tak elok. Bayangkan, mati di kasino, mati ketika menonton konsert rock. Bayangkan macam tu. Allahu Akbar, na'udzubillah. Kan? Kemudian, bayangkan kita mati ketika buat maksiat, mati ketika banging, mati ketika berlumba motosikal, merempit. Bayangkan. Itu mati husnul khotimah ke tu kan? Contohnya lah. Mati ketika minum arak, mati ketika berjudi, mati ketika buat maksiat. So, kedua, kita elakkan diri kita daripada buat benda-benda yang berdosa. Takut mati. Kalau tak mati sekalipun, dosa tu kita akan kumpul. Jadi kita nak elakkan maksiat ni, elakkan berdosa ni, jauhkan tempat-tempat yang berdosa. Elakkan. Wala taqrabuz zina. Jauhkan zina. Sebelum berzina, jauhkan zina dulu. Contohlah. Kan? So, jadi itulah. Sebab tu bila saya makin tua ni, betul lah tu. Saya cerita selalu ingat apa bekalan kita. Saya nak kerja apa dari dunia sangat dah. Okay, memang saya ni tak jutawan, tak kaya raya pun, tak billionaire pun, tak apa. Hidup saya tak mewah pun, tapi kan, nak kerja apa lagi dah. Dunia apa saya nak kerja sangat-sangat. Apa yang kerja sangat-sangat? Tak ada, rumah dah ada. Okay, anak-anak dah ada, isteri dah ada, kenderaan dah ada. Alhamdulillah pekerjaan yang saya suka. Saya nak kerja apa lagi? Nak kerja rumah 5 tingkat, kereta 10 biji? No. I pass that. I pass dah. So itulah. Saya fikir apa yang saya nak bawa besok. Bukan apa yang saya nak
tinggalkan nanti. Kan? 3 perkara je. 3 perkara je yang Allah akan jadi kita punya bekalan. 3 perkara je bekalan kita besok. Iaitu apa dia? Yang akan selamat bawa kita ke syukur kubur besok. Iaitu 1, anak yang soleh dan solehah yang akan mendoakan kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian seterusnya ialah sedekah jariah. Jadi apa saya nak kejar sangat lagi dah? Kan? So, itulah benda perkara-perkara bentuk. Benda-benda 3 perkara tu tak perlu mewah pun, tak perlu kaya raya pun. Kan? So, itu saya punya priority sekarang. Tadi memang betul lah, saya selalu ingat mati, cerita pasal mati, bekalan hari mati. Itu saya punya apa yang saya selalu fikirkan sekarang. Nothing more, nothing less. Itulah. So jangan. So betul lah tu. Jadi apa yang saya nak fikir lagi dah? Kan? Hidup alhamdulillah dah 52 tahun. Itulah sebabnya. Sebab tu saya memang pada usia ni memang saya selalu cerita fikir pasal mati. Something like that. Jadi tak pelik lah. Bagi saya tak pelik lah. Yelah, orang kata saya ni macam dah tua sangat pun tak apa. Memang saya tua pun. Saya kena sedar. Saya tak nak beria, nak rasa muda dah. Okay. Rasa muda untuk rasa sihat badan tu dah okey lah. Tapi nak rasa muda balik, nak jadi muda balik, tak adalah. I pass that time already. Alhamdulillah, saya menikmati masa muda saya. Okay, so itulah kalau kita ni nak mati husnul khatimah, kena sentiasalah ingat Allah. Makin dekatlah dengan Allah, terutama pada penghujung usia ni, penghujung umur kita ni. Kan? Itulah. Pada yang kawan saya yang tag saya tu, saya ucapkan terima kasih. Ingatkan saya lagi. Okay, insyaAllah sama-sama kita ingat mati supaya kita tak leka hanya mengejar dunia.